Selamat sejahtera. Assalamualaikum. Bertemu kita lagi pada minggu ini. Kita nak tengok counter nak trade minggu depan ni. Okay. So, kali ni saya nak tunjuk macam mana saya cari counter daripada mula. So, saya buka apa nama dia ni, Trading View. Buka Trading View. Lepas tu kita tengok kat sini. New tab ni. Lepas tu tekan screener. Okay, so saya dah buat screener kat sini. Ini screener saya ya. So performance untuk 6 bulan, 3 bulan. Syariah compliant, harga saya set macam ni. Kalau tuan-puan nak set harga, buat je kat sini daripada berapa sampai berapa. Lepas tu performance nak ambil yang berapa bulan, set je. Sebabnya saya buat 3 bulan ni, kita nak tengok counter yang tengah aktif. Maksudnya volume ada. Lepas tu harga ni saya memang kurang beli counter yang atas RM1 tu kurang. Okay, so kita nak tahu. So sekarang ni saya nak susun je mengikut dia punya change. Last week punya change. So kalau saya tak tengok counter yang hijau-hijau ni, saya tak tengok. Sebab dia dah terbang. Kita tak nak beli dekat pucuk. Kita nak beli dia baru rebound. Macam tu. Jadi saya akan tengok dekat negatif. So kita ada beberapa counter negatif kat sini. Okay, so kita nak tengok. Okay, macam sini kita tengok sini counter apa ni? SKB ni, hartanah kenyalang ni, dalam masa 1 tahun, performance dia dah 317. Lepas tu 6 month 278%. 3 bulan 168%. Tapi hari Jumaat lepas, dia jatuh sikit, 3.2%. So, bolehlah. Okay, kita tengok counter ni lah minggu ni. Okay. So, kita tengok counter ni. Kita buka full chart. Okay, bersih counter, bersih. Oh, ni dah terbang jauh sangat ni. Terbang jauh sangat. Kita tengok counter lain lah. Jauh sangat dah terbang. Kita tengok OXB. Skygate ni macam ada. Skygate. Tengok Skygate. Skygate pun dah terbang jauh dah ni. SP Setia. Westland. Nation Gate. Bawah ni pun boleh tengok juga Deltec, Exim. Senejen ni macam tengok sikit. Alah. Jauh dah. So minggu lepas ni banyak counter yang naik. Alhamdulillah, memang betul-betul naik. Naik dengan mantapnya. Eka pun dah terbang ke? Dah terbang. Okay, kita tengok performa 1 week. Tanah Kenyalang. SKB ni. Tekseng. Saya tak berapa minat kalau counter macam ada titik-titik ni. Titik-titik ni macam tak berapa menarik lah. Ifcam, Toyo Van. MNG. Dah turun ke? Oh, dah turun sikit. Okay. Bolehlah kita tengok MNG ni.
So MMG ni baru-baru ni dia ada terbang. Dia dah terbang dah. Dia terbang daripada sini sampai ke sini. Sebanyak 167%. Okay. So kalau kita tengok yang terbaru ni, dia dah turun. Dia turun lebih kurang ni berapa. Tuan-tuan tengok kat sini Bila saya gerakkan candle tu, tengok kat sini. So dia dah turun kat sini negatif 20 dan dia naik balik 14%. So kalau kita tengok counter ni, kita tandakan support. So kita dapat nampak kat sini sini ada strong support kat sini. Kita letak kat sini ada support kat sini Ni ada satu support. Okey. Ada support kat sini. Lepas tu kita dapat tengok dia capai dekat harga 33 sen setengah. Adakah dia boleh naik balik? Kalau kita tengok dia masih lagi uptrend. Sebab apa? Kita tengok garisan EMA ni, garisan EMA yang kecil ni masih duduk kat atas. Tapi kalau nak tengok pattern macam ni, harga dekat sini sekarang candle lah candle bullish candle. Maksudnya solid candle. Solid candle ni kiranya pattern yang baik lah. Kalau kita tengok contoh, sini ada solid candle, sini ada solid candle. Sini ada solid candle. Jadi solid candle ni ada satu yang pattern yang baik. Tapi kalau kita beli dekat sini, entry dekat sini, kita punya risk reward ratio dia boleh turun sampai sini, negatif 19. Dan naik dia agak-agak sini. So risk reward ratio tu tak berapa cantik. Tapi kalau kita nak tengok, dia tak ada price action. Price action tu maksudnya tak ada apa-apa yang menunjukkan patternnya ada untuk kita beli. Kalau kita buat dekat contoh, kita tarik kat belakang ni daripada belakang ni, saya tutup EMA saya sekejap. Saya tarik daripada belakang ni. Kata ni saya tarik sampai sini. Kita ada satu pattern kat sini, dia langgar kat sini. Sini dah break downtrend line. Ataupun boleh je buat dekat sini. Sini pun boleh. Ni dah break downtrend line. Ni ada dapat entry satu. Entry kat sini sampai sini. Agak-agak. Kalau kita tengok secara general, kita masih tak boleh nak kata ni adalah short rebound. Mungkin dia boleh naik balik, mungkin dia boleh turun balik. Tapi kalau nak tunggu entry yang cantik, volume memang cantik ni. Banyak volume. Entry yang cantik memang nak kena tunggu break satu trend line. Kalau dia dah break atas ni, barulah ada satu pattern yang cantik ataupun price action yang cantik untuk kita beli. Okay, so tapi kena ingat ini memang kena CL ni. Memang kena CL. Contohnya macam ni. Sini. Tiba-tiba jatuh. Jatuh daripada pacak ni negatif 21. Dia naik balik. Tapi takut-takutnya kita pun buat CL kat sini. Ngam-ngam buat CL kat sini 235, dia trigger CL terus dia naik balik. Jadi kena tengok-tengok counter ni. Tunggu dia break dulu, barulah ada orang kata ada price action. Okay, sekian untuk minggu ni. Kita tengok MNG. Dia boleh pergi sampai atas ni rasanya, tapi kena tunggu dulu. Kena tengok dulu apa yang candle akan buat dalam 2-3 hari awal minggu depan. Okey. Sekian, terima kasih. Terima kasih kerana menonton video saya.